Hai semua, selamat datang. Hari ini kita nak bongkar satu rahsia besar. Rahsia di sebalik dunia mesin yang sangat-sangat best. Korang dah sedia nak jadi detektif kejuruteraan? Jom kita mula. Okey, cuba korang tengok basikal ni. Nampak macam biasa je kan? Tapi bila fikir-fikir balik, macam rumit juga. Ada pedal, ada rantai, brek, roda. Macam mana semua benda ni bekerjasama untuk bawa kita jalan-jalan? Rahsia tu kita akan siasat sama-sama. Sebenarnya kan, jawapannya jauh lebih mudah daripada apa yang kita bayangkan. Setiap mesin yang nampak kompleks, tak kiralah canggih macam mana pun, semuanya dibina daripada beberapa idea asas yang sangat-sangat ringkas. Okey, jom kita tengok apa benda tu. Korang bayangkan macam main blok Lego. Sebenarnya, cuma ada 6 jenis blok binaan utama untuk semua mesin. Anggap je macam 6 keping Lego asas yang boleh bina apa sahaja di sekeliling kita. Mari kita kenal satu-satu. Yang pertama ialah tuas, atau dalam bahasa Cina kita panggil ganggan. Ia ni macam sebatang kayu keras yang kita letak atas satu titik sokongan. Contoh paling senang, jongkang-jongket kat taman permainan tu. Dengan tuas, kita guna sikit je tenaga kat satu hujung untuk angkat benda yang berat gila kat hujung satu lagi. Macam bagi kita super power lah. Seterusnya, kita ada takal atau hualun. Ia ni sebuah roda yang ada alur untuk tali, macam yang kita nampak masa nak naikkan bendera kat sekolah. Ia ubah arah kita tarik tali tu. Jadi kerja mengangkat rasa lagi ringan. Daripada kita penat-penat tarik ke atas, kita boleh tarik ke bawah. Selalunya lagi senang untuk badan kita. Yang ketiga ialah roda dan gandar, atau dalam bahasa Cina, lonco. Ia ni satu roda yang bersambung dengan sebatang rod yang kita panggil gandar. Tahu tak, tombol pintu yang kita guna hari-hari itulah contoh terbaik. Tombol besar tu roda dan batang kecil kat dalam yang buka pintu tu ialah gandar. Okey, sekarang kita tengok pula satah condong atau xiemian. Yang ni senang je. Ia cuma satu permukaan rata yang kita senyetkan. Ia tolong kita pindahkan barang berat ke tempat tinggi dengan usaha yang kurang. Cuba bayangkan, tolak kotak berat naik tanjakan banding dengan nak angkat terus ke atas. Jauh lagi mudah kan? Kelima, baji atau jianpi. Cuba bayangkan dua satah condong kita lekatkan belakang ke belakang. Jadilah baji. Ia digunakan untuk pisahkan atau belah sesuatu. Macam kapak yang belah kayu ataupun penyendal pintu tu. Contoh baji yang paling power. Dan yang terakhir, skru atau loshuen. Yang bestnya pasal skru ni, ia sebenarnya satah condong yang kita lilit keliling sebatang silinder. Contohnya, bila korang pulas penutup balang jam, alur kat penutup tulah skru yang tarik penutup tu ke bawah dengan ketat. Barulah jam tu sentiasa segar. Okey, Cun. Sekarang kita dah ada semua alat detektif kita. Kita dah kenal 6 mesin ringkas. Jom kita patah balik ke tempat kejadian jenayah kita tadi, iaitu basikal, dan kita cari semua petunjuk yang tersembunyi. Dah sedia? Jom kita mulakan dengan pemegang brek. Bila kita tarik dia, basikal pun berhenti. Cuba teka, mesin ringkas yang mana satu ni agaknya? Fikirkan macam mana dia bergerak kat satu titik tu. Tepat sekali, ia adalah tuas atau ganggan. Bila korang tarik pemegang tu, ia berputar pada satu titik untuk tarik kabel brek. Kita guna sikit je daya untuk hasilkan daya yang kuat untuk hentikan roda. Hebat kan? Okey, detektif. Siasatan seterusnya. Pedal yang kita kayuh kuat-kuat tu dengan roda yang pusing laju-laju. Mesin ringkas apa yang tengah bekerja kat situ? Yah, itu ialah roda dan gandar. Atau dalam bahasa Cina, lun, chou. Pedal yang kita kayuh tu pusingkan gandar, yang kemudiannya pusingkan gear rantai. Dan semestinya lah, roda basikal tu sendiri contoh paling besar dan paling jelas untuk roda dan gandar. Misi terakhir kita, detektif. Tengok betul-betul kat rantai yang sambungkan pedal ke roda belakang. Ia bergerak melalui gear yang bergerigi tu. Agak-agak, prinsip apa yang ia guna? Jawapannya ada pada prinsip takal. Rantai itu bertindak macam tali dan gear atau celun dalam bahasa Cina pula bertindak macam roda takal. Ia pindahkan kuasa dari kayuhan kita terus ke roda belakang. Inilah contoh paling best macam mana mesin-mesin ringkas ni bergabung untuk buat satu gerakan yang kompleks. Hebat! Kita dah berjaya bedah siasat basikal tadi. Sekarang bila korang dah tahu apa nak cari, percayalah, korang akan mula nampak mesin-mesin ringkas ni ada kat mana-mana je. Cuba tengok sekeliling kita. Gunting itu dua tuas yang bersambung kat tengah dan bilah dia tu baji. Stapler pula.
tuas untuk kita tekan, dan baji kecil yang bengkokkan dawai kokok tu. Tombol pintu, penutup balang, kapak, tangga, semuanya gabungan bijak mesin-mesin ringkas yang sama. Kita dah jadi pakar cari mesin ringkas. Tapi ada satu soalan besar yang tinggal. Kenapa kita perlukan semua ni? Apa sebenarnya tujuan semua ciptaan ni? Tujuannya senang je. Nak bagi hidup kita lagi mudah. Mesin tolong kita jimat tenaga. Atau dalam bahasa Cina, shengli. Jadi kita tak perlu guna banyak sangat kudrat. Ia juga buat alatan jadi lebih tahan lama atau naik yong. Dan paling penting, ia boleh buat kerja-kerja yang bahaya jadi lebih selamat atau ancun. Senang cerita, mesin ni macam pembantu hebat kita. Ia tak cipta tenaga, tapi ia gandakan kuasa kita, membolehkan kita buat kerja dengan lebih baik, lebih pantas dan lebih cekap. Jadi, lepas semua pendedahan ni, korang bukan lagi orang biasa-biasa tau. Korang sekarang dah jadi detektif mesin, seorang pakar yang boleh nampak dunia tersembunyi di sebalik barang-barang harian. Jadi, dengan ilmu baru korang ni, saya nak tinggalkan satu soalan. Kalau korang boleh cipta apa-apa sahaja, mesin apa yang korang akan cipta untuk jadikan dunia ni satu tempat yang lebih baik? Fikir-fikirkanlah ya.